Yang pagi tadi tu dia tekan bunyi rumah saya tu, saya keluar. Lepas tu tanya dia, ada apa, ada hal apa? Saya, Kak, saya nak simpan barang ni. Kenapa simpan barang? Dia kata apa, saya pun tak berapa faham jugalah dia cakap tu. Tu saya tak ambil, Suami saya dalam bilik air, saya tak ambil lah. Nanti jumpa pakcik je lah, saya cakap macam tu. Lepas tu saya pun masuk dalam bilik lah sebab ada anak kecil lagi. Tu dia pun balik. Lepas tu suami saya lepas siap sembahyang, dia datang balik. Dia datang balik tu, dia cakap lah dengan pakcik tu. Aduh, dia kata, pakcik tanya, yang bini awak mana? Saya dah mati dia kan dah. Dia cakap begitu. Tapi pakcik pun, suami saya pun dia tak percaya. Tak percaya, lepas tu nak hantar anak sekolah pun tak sampai hati, kesian yang bini dia tu kan. Lepas tu dia naik tengok, dia beritahu saya dah mati betul. Aduh, dah hancur kepala dia macam tu. Kita pun terkejut lah.